sekarang dekat Taif, kita dah ada pasar buah balik. Ini dia. Jom! Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah sekian lamanya kita tak pergi pasar buah, sebab pasar buah yang sebelum ni KJDT pernah bawa dah tutup. Tapi alhamdulillah sekarang dia dah buka pasar buah yang baru terkini di Hada. Saya tertarik dengan dia punya mangga tadi. Mangga dia sangat-sangat lembut, lepas tu manis dia, ya Allah. Okey, tengok ni, bismillah. Boleh potong pakai garpu macam ni je. Tekan ni. Bismillah. Jahat rasanya. Memang sedap gila. Hadiqah Al-Fawakih. Okay, so dekat Hada ni dah boleh pergi pasar buah balik. Okay, so benda yang tahan lasak nak bawa balik Malaysia ialah buah ruman ataupun buah delima. Ya, delima Taif pula, luar dia jaket Taizam. Tapi kalau kita makan dia punya buah ni, masya-Allah tabarakallah, memang manis insya-Allah. Bismillah. Mungkin pula dia bagi buah mangga tadi. Bismillah. Saya kalau tengok buah tin yang basah ada dekat sini, buah balsumi, kaktus kan tepi jalan tu pun ada dekat sini. So sekarang dekat Taif kita dah ada pasar buah balik. Ini dia. Jom, let's go.